Doktor beritahu ovary anda nampak macam PCOS. Ramai wanita terus panik bila dengar ayat ini. Tapi apa sebenar maksudnya? Saya sering jumpa situasi ini. Seorang wanita datang dengan laporan ultrasound di tangan. Dia risau. Dia fikir dia ada PCOS. Dia fikir dia suka untuk hamil. Bila saya lihat ultrasound report, saya terangkan satu perkara penting. Ultrasound tidak mendiagnosa PCOS. Ia hanya menerangkan rupa ovary. Rupa ini dipanggil PCOM, Polycystic Ovarian Morphology. Dalam ultrasound, hanya ada dua perkara utama kami akan nilai. Sama ada ovary lebih besar dari biasa 10 cc atau lebih, atau ovary mempunyai banyak folikel kecil, biasanya 20 atau lebih. Anda hanya perlukan satu sahaja, dan PCOM boleh berlaku pada satu ovary sahaja. Banyak laporan juga menyebut folikel kecil, tiada folikel dominan atau rupa string of pearls. Ini hanyalah penerangan. Ini bukan peraturan diagnosis. Ini bahagian paling penting. PCOM bukan PCOS. PCOS hanya didiagnos bila gambaran ultrasound digabungkan dengan haid tidak teratur atau hormon lelaki yang tinggi. Tanpa masalah ini, ultrasound sahaja tidak bermakna anda ada PCOS. Jadi jika laporan anda menyebut ovary polycystic, jangan panik. Tanya doktor anda, kriteria mana yang sebenarnya anda penuhi. Jika anda faham cara anda melihat diagnosis, ini akan berubah.